Sabah tu dah berapa lama terpinggir di bawah UMNO, di bawah Barisan Nasional. Sabah tu terpinggir manjang. Kalau kita dengar Sabah punya kes rasuah, tangkap duit ni sampai dalam dinding, bawah tangga, bawah lantai. Nampak? Jadi bagi akulah, rakyat Sabah ni mungkin disebabkan kemunduran, ketinggalan berbanding dengan Semenanjung, menyebabkan mungkin cara mereka melihat dan berfikir tu agak kurang laju. Faham? Jadi aku nak share dengan rakyat Sabah, korang kena fikir macam ni saja. Orang-orang politik ni bersilih ganti. Setiap kali pilihan raya je dia orang muncul. Setiap kali pilihan raya je baru dia orang muncul. Tapi hidup korang tak jauh beza pun. Serupa macam tu juga kan. Dekat nak pilihan raya, janji macam-macam. Lepas pilihan raya, batang hidung pun tak nampak. Tiba-tiba yang kedengaran, kena siasat kes rasuah lah, berpuluh-puluh kes lah. Jadi kenapa korang masih nak terkeliru? Benda ni dah jelas. Betul tak? Kalau kita tengok orang-orang yang pergi berkempen, pergi Sabah, beria-ria turun ke Sabah tu, sebenarnya kenapa? Oh, sebab Sabah nak ada PRN, Pilihan Raya Negeri. Okay, fine. But why you nak kena turun kempen? Apa, rakyat sana tak kenal you ke? Sehingga menyebabkan bila sampai masa nak buat pilihan raya, baru you terpaksa memperkenalkan semula diri you. Ini simple logik je. Kenapa setiap kali nak pilihan raya, wakil-wakil rakyat, orang-orang yang nak bertanding ni semua kena turun? Kenapa? Untuk membodoh-bodohkan rakyat ke? Kenapa? Ada masalah apa? Oh, takut masyarakat tak kenal. Dia tak kenal lah selama kau jadi wakil rakyat, kau tak pernah jumpa dia. Kau tak pernah jaga kebajikan dia. Faham? So, tak perlu berkempen. Untuk rakyat Sabah, korang tengok. Takkanlah orang yang masih ada kes berjalan di mahkamah, orang ini pergi berkempen. Dan dia minta rakyat Sabah sokong dia lagi. Sepatutnya orang macam ni, korang dah awal-awal buang tong sampah dah. Tak boleh pakai dah ni. Pasal apa? Kami tak dengar pun dia buat kebajikan menjaga rakyat. Yang kami dengar dia songlap. Sekarang dia datang undilah saya lagi. Korang masih lagi percaya ke? Jadi salah satu sebab Sabah ni ketinggalan, sebab korang tak ada ketegasan terhadap orang-orang politik ni. Faham tak? So, daripada korang mengundi, memilih orang yang sama, memilih parti yang sama, yang dah berzaman dia berjanji nak majukan Sabah, nak bangunkan Sabah, nak tengok Sabah, tapi korang duk terpinggir juga. Daripada korang masih nak terus kena tipu dengan orang politik, lagi baik korang gegarkan dia dengan menyokong pembangkang. Faham tak? Kalau korang menyokong pembangkang, korang tak kecewa. Kalau pembangkang macam sial pun korang tak kecewa. Pasal apa? Yang terang-terang sial tu berzaman dan korang tengok, kalau korang sokong, yang ni kecewa tau. Pasal apa? Dah tahu tapi pergi buat juga. Dah tahu tapi duk pergi jilat sokong juga. Yang ni korang kena kecewa. Faham? So, saranan aku kepada rakyat Sabah, buang Barisan Nasional, buang UMNO, buang semua orang yang pernah menjadi parti politik yang menjaga Sabah. Ni semua korang buang tepi. Tak usah ambil kira. Jangan kira pasal apa. Bagilah peluang kat kami. Kita merdeka saja dah 60 tahun lebih. Korang masih nak bagi peluang ke? Bukan peluang yang korang patut bagi. Hukuman dah patut korang bagi dekat parti politik yang macam sial ni. Kan? Yang kaya mereka, yang hidup susah, yang mundur korang. Aku tak nafikan. Aku pernah duduk Sabah. Aku tahulah. Bila aku fly daripada Semenanjung pergi Sabah, aku tengok rakyat Sabah di tempat yang aku pergilah. Aku dulu duduk dekat Tawau. Aku kata apa? Apa yang berlaku depan mata aku di Tawau pada masa itu adalah apa yang berlaku di Semenanjung 10 tahun sudah. Mereka baru bermula. Nampak ketinggalan sejauh mana?
Jadi bagi aku rakyat Sabah, memanglah kita tak tahu nak percaya kat siapa sekarang kan. Senang cerita macam ni. Bila kepercayaan korang letak berzaman-zaman kepada orang yang selama hari ni korang harapkan boleh jaga korang, tapi akhirnya mereka tak jaga, malahan mereka mengaut kekayaan, keuntungan, meraih, menggunakan kebodohan korang ni semua untuk mereka nak kayakan diri diorang, nak selesakan hidup diorang, nak enjoykan hidup diorang. Berzaman dan korang bagi kepercayaan kepada golongan politik yang macam ni, kali ni korang koyakkan diorang, bagi sokongan pada pembangkang. Bukan aku nak kata pembangkang tu betul. Bagi kat pembangkang supaya diorang ni dihukum. 60 tahun minta peluang, setiap 5 tahun minta peluang, minta peluang, minta peluang. Kerja rakyat Sabah ni dia bagi peluang kat orang politik. Setiap kali peluang diorang dapat, diorang makin kaya, korang makin mundur. Baik bagi peluang dekat pembangkang. Kalau mundur pun tak apa pembangkang. Dan pembangkang juga, dia belajar daripada hukuman yang korang buat terhadap orang yang selama hari ni korang bagi peluang tu. Dia belajar daripada benda tu, dia juga akan ambil perhatian dekat kau. Pasal apa? Sampai masa dia juga akan dihukum. Rakyat kena bijak. Jangan terpedaya dengan pujuk rayu diorang ni. Sekarang ni aku cakap kau orang, wakil-wakil rakyat calon-calon ni turun longkang pun sanggup. Tahu? Hantar beras kat rumah, itu dah budaya trend dah tu. Bagi sekampit beras, bagi duit RM50. Sebab nak undi kau orang. Kau orang dapat beras sekampit RM50 hari tu lah. Diorang dapat meraih kekayaan, kesenangan hidup, jawatan, kedudukan apa semua, keselesaan apa semua 5 tahun. Setiap hari hidup selesa. Korang hari yang dia bagi beras dengan RM50 tu jalan selesa sikit. Lepas tu mulalah korang sibuk cari wakil rakyat. Logiknya wakil rakyat terpaksa memperkenalkan diri dia bila sampai masa nak buat pilihan raya. Bermakna sebelum tu dia sendiri dapat rasakan takut rakyat tak kenal dia. Mestilah rakyat tak kenal sebab dia tak buat kerja untuk rakyat pun. Ya? So, sama-sama kita renungkan. Kita akan keep continue tentang pilihan raya Sabah ni. Komen aku, siapa saja yang kita tengok pergi sana berkempen, ni semua hipokrit lah. Ni semua menipu je. Tapi kalau yang pergi berkempen tu adalah orang-orang yang tak pernah menjadi kerajaan, tak pernah menjadi wakil rakyat di Sabah. Ini logik. Sebab apa? Mereka tak pernah dikenali. Pergi berkempen tak apalah. Parti mereka tak pernah menjadi kerajaan di sana. Okeylah. Tapi kalau yang duk pergi ni Barisan Nasional, UMNO, PKR, alah, ni semua parti-parti yang dah pernah jaga korang. Korang nak bagi peluang lagi ke? Bukan bagi peluang, bagi hukuman sekarang ni. Buang mereka-mereka ni semua. Yang kita dengar, bukannya mereka beriman untuk rakyat. Yang kita dengar, mereka ditangkap songlap. Dan kes ada yang masih berjalan di mahkamah. Sibuk bercakap tentang nak berjuang demi rakyat. Kepala otak dia. So, hidup berakal, mati jangan berantu. Aku ada kerja, nak pergi KL. Apa-apa pun, kita jumpa lagi next. Ya? Ni studio baru. Sebab apa? Ramai orang bising. Jebat, buat video kat dalam kereta je. Aku buat dalam kereta lah. Aku orang sibuk. Nak pergi mana-mana, banyak masa free dalam kereta. Tapi pasal demand suruh buat studio, okeylah, ni the best studio yang baru siap lah. Dan hasil daripada kutipan-kutipan kecaman korang lah. So, alhamdulillah kan, selesa juga. Nanti kita upgrade studio ni. Hidup berakal, mati jangan berantu. Sekian, wassalam.